Hai guys, kita ada lunchbox baru tau. Lunchbox baru ni dia baru sampai. Dia baru sampai daripada China. So, lunchbox ni cantik-cantik tau design dia. Kita ada 4 design kalau tak silap saya. Untuk apa? Untuk box ni, untuk kotak ni, parcel kotak ni, kita ada 4 design. Ni saya tunjuk kat korang design dia. Design dia semua cantik-cantik. Nampak tak ni? Ni apa? Unicorn. Unicorn. Kita ada apa nama, dinosaur, dan kita ada spaceship man, astronaut. Dan kita ada ni apa nama kartun ni, apa nama burung ni, tak tahulah nama dia apa. Okey, so dekat sini kalau ikutkan dekat kotak ni kita ada 48 set. 48 set. Barang ni fresh, baru sampai daripada kontainer China. Okey. So kalau korang nak, korang boleh terus walk in ke kedai-kedai kita. Tunjukkan video ni. Cakap saya nak yang ni, saya nak yang ni. Benda ni available. Tapi kalau habis. Sebab saya beli hari tu, saya beli tak banyak tau. Contoh macam saya beli design ni satu, design ni satu, design ni satu. Design yang sebelum ni, yang macam ni, design ni pun RM15. Tapi design ni dah habis. Design ni dah habis. So now saya buka box yang lain. So box yang lain ni design dia lain pula. So design kat kedai kita untuk item-item yang macam ni dia tak konsisten sebab kita campur-campur. Sebab syarat pembelian saya, kalau saya nak bawa masuk Malaysia, saya kena beli by carton. So saya akan beli satu pattern, satu carton. So macam ni lah. Macam ni yang korang nampak ni. Ni. So nanti kita akan gantung. Kita akan gantung kat kedai kita. Ini kita dekat cawangan Teluk Pali Megarang. Teluk Pali Megarang tu yang ada signboard besar tu. Ni Teluk Pali Megarang. Teluk Pali Megarang, kita bagi design ni. Yang design-design lain ni, kalau tak silap saya, ada dekat Jalan Kebun dengan Shah Alam. So kalau korang nak macam ni, korang boleh throw in atau contact admin kita. Okay guys, thank you for your support.